aku plan nak terus balik, tapi bini nak jalan-jalan Genting, apa ni, Prima Outlet pula. Sayang ni. So ni cover set tu belakang. Sebelum tu apa, kita jalan-jalan dulu. Okay, sejam je pun, sejam kejap lepas tu kita balik. Sebab yang dijanjikan bini aku Zohor balik. Macam tu. Asal lah tadi. Siapa cakap? Asal kan bukan. Tak apa, sayang, nanti waktu asas I ambil you. I tinggal dekat sini. Cak. Bunga. Lepas aku balik daripada Genting, apa ni, Prima Outlet apa benda. Aduh, motor ni. Kejap. Okey. Ini yang aku beli. Sebab aku ada ni, aku ada dekat aku punya IG story. Yes. Color ruby. So cover set ni yang aku beli, color ruby. Mana? Ni dia punya sisik tepi. Yes, mantap. Ini adalah yang kita beli. So, tak nak dibuang waktu, let's go. Kita lerai dulu yang dekat motor ni. Okay guys, assalamualaikum semua. Guys, apa yang kau nampak daripada permulaan video, kita roll it balik. Took a deal, sign another deal. Post up in the hills on the rail, headed for a mill. Travel with me still, getting kills. All this pop appeal, got these pop stars try popping in, and they getting pop for real. I ain't tryna build, I was tryna lead a mill. Getting to it before I hopped up off the block. I was still going through it, friends doing pills, and came faster than it should've. I was Buddy Hill, shooting at a pace soon as I pull up, dropping buckets. Hey, yeah, like it's nothing. In the kitchen chopping onions, yeah. Tears falling down, underdog is finally overcoming. Cause I'm dropping buckets, hey, yeah. Like it's nothing, hey. Earn my respect and burn a budget, hey. Tears falling down, underdog is finally overcoming. Baby, yeah, I'm dropping buckets. Drop some cash for me, don't worry about my past for me. I'm driving with no gasoline, this life I live's a fantasy. Yeah, I do this for my dogs, all my day ones and my family. My life gon' live through them if I end up in any tragedies. I hope y'all understand this shit got bigger cause it had to be. I always knew I had it, but just not at this capacity. I recognize the gravity, closer to the summit, stacking chips and counting nuggets. I've been stunting, baby, cause I'm dropping buckets. Hey, yeah, like it's nothing. Hey, in the kitchen chopping onions. Hey, tears falling down, underdog is finally overcoming. Cause I'm dropping buckets. Hey, yeah, like it's nothing. Hey, earn my respect and burn a budget. Hey, tears falling down, underdog is finally overcoming, baby, cause I'm dropping buckets. Kau dah nampak kan, aku lerai aku punya cover set dan aku pasang cover set maroon ruby yang aku beli dekat Bentong tu. Dan sekarang ni aku nak pergi mana? Reason sekarang ni aku nak pergi ke apa? Kantin Gombak Kantin Gombak. Dengar-dengar ada geng santai nak naik town malam ni. Jalan-jalan KL lah. Sebenarnya motor aku ni dah full set siap petang tadi. Kita rolek balik. Ni rim belakang, ni rim depan. Allah. Kita masuk tayar lama ni, masuk sini. Dan itu kita masuk situ. Mantap. Sekarang ni aku pakai driver member. Ni geng-geng two stroke bang. Sini baik two stroke bang. Memang semua boleh lah. Okey tak select. Nasib baik dah ada mesin, kita pasang siap-siap tayar. Nanti tinggal PMP kat motor aku je. Mantap. Okay guys, kita dah cabut untuk rim belakang. Kita masuk.
Apa yang kau nampak sebenarnya aku pergi ke kedai Badrul Color Mix. Aku ambil aku punya sport rim standard NVX yang aku dah tukar color guys. Color seperti cover set yang aku tengah pakai ni. Mantap. Dan sekarang ni sebenarnya dah full set dekat atas motor aku. Cuma aku tak dapat nak tunjuk lagi dengan korang disebabkan aku punya motor ni siap last minute. Sebab diorang lepak kantin daripada pukul 9 tadi. Sekarang ni aku baru nak on the way dengan diorang. Dah pukul 10. Plan dia pukul 9. Dah 10:30. Kemudian aku nak on the way dengan diorang sebab pukul 11 diorang nak naik town. So daripada pukul 9 sampai pukul 10:30 tu aku tak dapat nak join diorang. So tak nak buang masa, let's go. Apa yang aku plan kalau boleh untuk habis ride town ni, kita naik malam minggu naik KL ni, video ni. Next video kemungkinan aku akan cabut bahagian kepala ni. Bahagian kepala ni kan aku masih memakai kepala NVX V1. Dan bahagian kepala ni aku nak cabut, aku nak repaint color ruby untuk ikut cover set punya ni tema. So kita ikut konsep dia punya color maroon tu supaya orang kata macam mana nak cakap kan, supaya smart sikit lah orang kata. Reason dia sebenarnya aku tak nak pun tukar color cover set ni sebab dia punya tema color pun tak lari lah sangat. Tapi aku nak matchingkan se-matching yang boleh macam tu. Sebab aku beli cover set ni part ori HLY tau. Dia punya fitment dia memang cun punya. Tu lah, diorang tengah lepak kat tepi tu, kat bus stop tu, ramai tu. Let's go. Tak aku cakap kan ada kata tulis dalam tu tincel lah benda semua kan. Habis dia order lain lah. Kumpul sini. Yang kita gerak sama-sama masuk KL. Oh ni kira dah nak jalan dah ni? Belum lagi. Oh belum lagi lah. Kena dulu minum dulu. Jom masuk. Pandang ni siap. Kau buat apa skuter? Kau buat skuter? Weh kau cacau. Dalam tu dah tulis baju club. Kau ni baju apa siap? Ada dalam. Dia tu. Yos. Sorry lah lambat. Depan sana dekat depan tu ada support light kan. Nanti abang orang semua Okay, kejap guys. So, video yang kita naik town, naik KL, next content aku akan share dengan korang. Cuma video ni aku cut terus sebabkan aku nak buat penutupan tentang NVX aku yang aku telah tukar, make orang kata ubah suai lah dia punya cover set, rim dia. So, jom kita tengok. Mantap guys. So, ni lah yang aku cakap dengan korang daripada rim, sport rim ni. Ni sport rim ni aku buat dekat Badrul Color Mix. Dia punya color memang tip top guys. Kemudian dia ikut matching dengan cover set. Dan untuk rim belakang, rim belakang dia hui, smart lah kan, smart kan. So inilah sebenarnya apa yang aku plan daripada dulu. Cuma kebetulan orang kata slow lah kita buat. Dan dalam masa sama juga cover set dah dapat. Cuma itulah yang buruk dia ni, kena cakar kucing. So tak apalah, InsyaAllah aku cabut ni
dia punya cover ni cabut, and then kita buat full black. Kemudian dia punya stitches ni warna merah ataupun warna color-color ni sini. Itu pun kalau ada lah, kita tengok. Kalau ada cun, kalau tak ada mungkin kita buat color merah lah. Sebab kebetulan untuk next ni aku nak tukar dia punya kaliper ni. Ni kaliper ni, tengok Y15 aku ni. Ni merah ni kita akan masuk dekat situ. Macam tu lah. Cuma walaupun colour dia agak lari, sebab dia punya yang ni bukan merah, dia colour kata sedikit macam orang akan kata purple, bukan purple, orang kata maroon, bukan maroon, tapi ada orang panggil ni ruby. Colour ruby, aku tak tahu colour ruby ni macam mana orang kata kan. So ini kalau orang kata dah cuci memang cantik lah. Kalau tak cuci, inilah keadaan. So kurang nice sikit. Dan aku plan sebenarnya nak cat color ni sekali lah. Tapi itulah, aku ada plan juga nak tukar dia punya kepala V2 terus. Alang-alang lah orang kata kan. Tapi tengoklah kalau meter V2 tu ada yang murah ke second ke benda ke. Kalau ada, kalau tak ada, aku kekalkan V1. Sebab aku kalau boleh tak nak keluar kos banyak, cuma nak make up saja macam tu. Aku rasa video aku sampai sini saja. Kita jumpa next content untuk video kita naik town buat ke Riau guys. So itu saja. Peace.